telah banyak bantuan diberi dalam bentuk subsidi untuk menghasilkan padi. Subsidi baja, subsidi racun, subsidi harga padi. Kita berpandangan bahawa subsidi itu adalah bantuan yang diberikan kepada para pesawah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, tanah bersyarat padi adalah tanah yang paling rendah nilai cukai tanah. Daripada keseluruhan tanah 220,000 hektar tanah bersyarat padi di negeri Kedah Darul Aman ini, kutipan cukai tanah hanyalah 2.6 juta. 2.6 juta ini kalau kita kutip cukai untuk kawasan industri, tak sampai 10 hektar boleh dapat 2.6 juta. Tapi kita simpan 222,000 hektar untuk dapat 2.6 juta cukai tanah. Itulah kehilangan yang telah kita tanggung selama berpuluh-puluh tahun.